Tu dia. Hai guys, apa khabar semua? Seperti yang aku janjikan, video stiker aku iaitu video 6 jenis 6 jenis rider. Woohoo. Tu 2 3. Tu dia. Ni stiker-stiker 6 jenis rider yang aku pernah jual hari tu untuk first batch. Sekarang ni second batch. Ni 4 ni. Second batch. Seperti mana yang korang tahu, korang akan dapat 9 jenis stiker ni. Okay, stiker first sekali ialah obviously helmet aku. Racun is real bro. Stiker 1M Nasran, standard Wita Windah, Abang Rider Santai, Abang Highway King, Abang Kaki Sagat, Abang Up to Date, Abang Bode. Okay, kalau total up stiker ni semua ada 9 tau, 9 jenis. So aku jual stiker ni yang untuk satu set ni lah. Ni aku panggil Master Collection. Ada 9 jenis ni kan. 9 jenis abang 6 jenis rider dengan 3 stiker aku. Okay, set Master Collection ni semua sekarang aku jual RM45. Mesti korang tertanya kan, kenapa aku jual mahal? Sebabnya aku dah tak guna Post Express dah. Post Express yang macam ni tu, Post Express ni aku dah tak guna lah ni. Sekarang ni aku guna Post Laju. Sebab apa? Ramai yang cakap lambat sampai. So aku tak nak kecewakan korang yang beli stiker aku, dan korang boleh beraya dengan stiker baru. Okay, sekarang ni untuk set-set yang biasa. Okay, contohnya set standard Wita Windah. Ni aku letak ke tepi kan ni. Okay, ni 4 ni. Sebelum ni harga dia RM20. Tapi sekarang ni aku buat extra RM5 juga, jadi RM25. Sebab apa? Sebab yang sama juga. Sebab aku dah tak guna Post Express, aku guna Post Laju. Sebab dia sama juga, sebab ramai komplain lambat. So aku tak nak kecewakan korang lah, tunggu lama. Aku guna Post Laju lah. Aku harap korang faham lah benda tu. Sekejap ni pun ke tepi. Okay, dekat sini aku akan tunjuk slideshow setiap set yang aku jual. Enjoy! Nice kan slideshow tu. Okay, kat sini korang tengok kenapa korang kena beli stiker ni. Kena beli? Tak adalah. Korang tengok dia punya kualiti dia memang clear gila. Ya, aku zoom lagi. Boleh zoom lagi tak? Nampak tu? Clear. Serius aku cakap. Okay, contohnya, sekejap aku ambil helmet aku sekejap. Balik. Okay. Nampak tu? Nampak kat atas helmet aku? Nampak? Clear gila. Serius. Aku puas hati lah dengan stiker ni. So, ramai tanya juga, stiker ni waterproof ke bang? Jangan risau. Memang waterproof ke? Waterproof, weatherproof. Tapi kalau terbakar tu tak proof lah, aku rasa. Jangan risau, semua waterproof And at least boleh tahan setahun lebih lah stiker ni kalau korang tampal kat luar. InsyaAllah tahan lama. Okay, macam mana korang nak order stiker ni? Korang boleh contact number dekat bawah ni. Nampak ni number ni? Number ni. So, number ni sekarang wife aku yang handle tau. Mr. Z dah tak handle, dia pergi holiday. Aku tak tahu dia pergi mana. Kalau macam lambat sikit tu, aku harap korang faham lah. Family kan, biasalah. Tapi sekarang ni number ni wife aku yang handle. Okay, lagi satu benda aku nak bagi tahu. Stiker ni dia tak banyak tau. Kalau siapa nak, dia kena cepat lah. Minggu ni je aku open order. Nanti apa-apa, macam aku cakap tadi, korang boleh refer dekat nombor yang aku tulis tadi dekat skrin ni. Apa-apa boleh tanya dekat tu. Okay, kenapa aku buat order ni sekejap? Sebab apa? Sebab dah nak raya. Aku takut abang postman pun nak raya kan. Korang
Kesian lah kat abang postman kan. Aku rasa akan ada lagi stiker ni, tapi lepas raya lah. Siapa yang cepat time ni, dia dapat dulu lah. Okay guys, aku rasa sampai sini je video ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. And jangan lupa PM nombor tadi. Thanks for watching. Ciao.